Hai, awal kau bersiap apa boy? Memanglah, kan kita nak balik raya. Rindu aku kata Abah. Dah berapa bulan kita tak balik. Haa lah, aku pun rindu ketupat cicak hari ni. Ish, budak ni. Siap ada gambar lagi. Macam manalah agak suasana kat bumi kan? Sudah tertentulah. Semua penduduk bumi sedang meratapi ketiadaan kebenaran. Terutama anak bini kebenaran ni. Nanti kita jumpa lagi ya. Baju korang dah siap. Wah, cantiknya. Yeay. Terima kasih Yaya. Nasib baik tak macam rupa biskut dia. Apa kau cakap? Tak ada apa. Perhatian Bobo Boy, laporkan diri sekarang. Ya, Komander. Bawa masukkan kamu ke sektor 88-1955. Anda power spare dalam bahaya. Bukankah kami dah habis misi, Komander? Kan kita orang dah benarkan balik raya. Benar, tapi misi ini perlu diberikan keutamaan. Power spare itu mesti diselamatkan. Pergi ke lokasi ini dengan segera. Apa ni? Tak bagi salam, tak bagi apa. Terus bagi misi. Assalamualaikum, Roger and out. Waalaikumsalam. Mana cucu aku ni? Batutnya dah lama sampai. Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam. Mana kau tak sampai-sampai lagi? Maaf Tok Abah, Bobo Boy tak sempat nak balik. Ada misi nak kena selesaikan. Loh, semangat Tok tunggu kau balik. Ketupat lemang pun Tok dah masak dari semalam. Misi apa yang penting sangat tu? Misi menyelamat Pawas Merah. Kalau kami tak selamatkan dia, dia akan dimakan Raksana Gerojo. Raksana Gerojo? Tolakkan gravity. Ya Tok, itulah Raksasa Gerojo. Bawa Pawas Merah tu lari. Larian laju. Lepaskan aku. Tolong Bobo Boy. Kejap Kopal. Baru tu ingat nak solat raya sama-sama. Maaf Tok Abah. Saya sangka saya dapat selesaikan misi ini dengan cepat. Tapi tak ada tapi Bobo Boy. Tok faham. Ini bukan pilihan kau, tapi tanggungjawab kau. Tok, tolonglah Bobo Boy. Dah, pergi selamatkan Pawas Merah dan kawan-kawan kamu tu. Baik Tok Abah. Bobo Boy kuasa 3. Pasang berita nak jimat karan. Solat tarawih bersama kawan. Selamat menyambut hari lembaran. Buat yang dekat mahupun di peratuan. Papa, kenapa Papa tak sampai rumah lagi ni? Maaflah Pipi, kebenaran tak dapat kebenaran balik raya. Tak apa Papa, janganlah sedih. Raya haji kan ada. Papa nangis ke tu? Mana ada? Kebenaran mana pernah nangis. Ini hanya peluh di mata saja. Oh, ya ke? Pipi pun peluh kat mata. Selamat Hari Raya, Papa. Selamat Hari Raya, Pipi. Jumpa lagi nanti. Bye-bye. Bye-bye, Papa.